tes. Nama aku Kide. Aku baru masuk sekolah ni. Korang mesti nak kenal pasal aku kan? Aduh, kena tolak lah pula. Korang nampak kan ni? Kalau korang nak tahu, akulah paling corot kat sekolah lama. Aku harap masa sekolah ni aku jadi lebih baik. Harapnya lah. Aku dengar sekolah ni ada kelas hybrid. Macam manalah kelas ni nanti kan? Yang ni kot kelas hybrid. Ramainya orang. Kita ada murid baru ke hari ni? Okey, Hidin boleh duduk di kosongkan. Okey, boleh duduk di sana. Okey, teruskan yang lain. Kelas ni macam okey je. Harapnya aku boleh buat kawan. Aduh, apalah nasib. Okey, kelas. Awak dah boleh rehat. Sebelum tu, ketua. Terima kasih, cikgu. Sama-sama di Okey, boleh rehat sekarang. Rehat. Aku tak ada kawan nak rehat sama-sama ni. Apa benda ni? Ni ke smartboard yang Nur katakan ni? Macam mana nak guna Wah, ada papan hitam lah. Tapi ni macam TV je. Macam nak guna? Kalau korang nak tahu, ni lah Cikgu Syaridah. Dia yang tunjuk aku macam mana nak guna smartboard ni. Sepanjang waktu rehat, dia lah yang ajar aku macam mana nak guna. Baik, cikgu ada satu soalan. Siapa nak jawab soalan ni? Okey, silakan. Okey, betul tak? Dengan bantuan smartboard ni, aku dapat belajar dengan lebih baik. Sekarang, aku pun dapat ramai kawan sebab diorang tanya aku macam mana aku boleh guna smartboard ni. Terima kasih ajar kita orang. Kalau tak ada kau, kita orang mesti gagal. Dah lambat lah, Afiq. Jomlah. Jom. Bye. Bye. Dengan bantuan smartboard tu, aku harap aku dapat jadi lebih baik.